Saya dah tahu duit suami saya. Tak apa, saya tahu ayah saya. Okey, so kita nak unboxing apa yang kita dah shopping dekat situ juga. Korang, ini betul-betul kita beli tengok ni korang. Ada nama, receipt korang mana receipt? Tak ada benda information tu kan, ni nama. Ada nama. Satu, sebentuk cincin yang saya matchingkan dengan seutas gelang. Emas. Wow. Cantik korang. Cantik. Wow, nampak macam kita pakai banyak gelang kan? Cantik. Sesuai sangat dengan mama. So for cincin, just pilih yang ni sebab Chess tak suka pakai emas. So kalau pakai emas kena ada a bit of white gold. So untuk Chess pilih macam cincin ala-ala ular ni. Nampak tak? Chess ala-ala ular, ala-ala wiggly-shigly. Mama punya ala-ala ular gunggut. Yang penting daripada Siti Jewels. Thank you Abah. Thank you Abah. Thank you Abah. Okey, kita boleh jadi anak pula kan. Belanja kita orang barang kemas. Ini hadiah sebab esok kita minta lagi. Kita jadi isteri dan anak yang baik. Betul, saya anak nombor 1. Mama isteri nombor 1. Ada selain ke? Kenapa ada nombor 1? Tak. Nombor 1 kat Malaysia. Mama mega terpelanting. Dah, sorry mengelampau. Mama isteri macam thebest.com.